RM2.05 naik RM2.60 kepada yang tak ada lesen dan juga warga asing. Bermakna 1 liter tak ada lesen boleh cover 9 orang yang ada lesen untuk beli 1 liter. Sebenarnya kita ni je kena game. Last yang untung kerajaan juga. Dan yang duk suruh ambil lesen tu, hampa nak tanggung ke, nak bayar ke kos lesen tu? Orang susah nak ambil lesen bukan senang. Kadang-kadang kerja kai pagi, makan pagi, kai petang, makan petang. Masa untuk nak tumpu ambil lesen tu memang tak ada. Kalau hampa kata boleh bayar ansuran, hampa ingat masa mereka tak ada ke, duk buat kerja je sepanjang hari, tu pun tak cukup. Kerajaan, cukuplah setakat ada IC dah mengesahkan kita tu warga tempatan. Pimai lalah untung ke hampa juga. Minta maaf kepada orang yang tak ada lesen, bermakna hampa tolong bayar subsidi untuk kami yang ada lesen. Dan kalau boleh tak payahlah nak naik harga minyak. Kekalkan je RM2.05 tu.